Petai ni saya nak sita, nak buat bahan bukti. Pakcik Petai tu cakap lah, kita merempat dekat negara kita sendiri tau. Ni bukti Kau jangan cakap tak berbukti tau di PKL. Realita kehidupan warga tempatan Malaysia tampaknya tak sebaik apa yang mereka katakan. Selama ini, banyak netizen dari seberang yang suka mengejek kita seolah kondisi di sana jauh lebih baik daripada di Indonesia. Faktanya, masih banyak warga Melayu Malaysia yang mengalami masalah sosial dan ekonomi. Bahkan, mereka masih harus bersaing dengan warga asing tanpa izin yang semakin banyak, namun tidak pernah ditindak oleh pemerintah setempat. Bukan barang apa, nak cari kedua nanti kau tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Biarlah, bukan hari 24 jam saya tenaga. Bukan 24 jam. Habis tak boleh tenaga, kau menyamuk. Kau jual dada. Untuk pakcik yang jual petai tu kan, yang jual petai lepas tu kena rush dengan majlis kan, macam gitu, peniaga macam gitu memang tak boleh pakcik, tak boleh. Kalau nak peniaga buah kan, okey kita jual macam gini amat ni perumahan, tu belakang tangga tau, tangga ni laluan orang tau. Jual macam gini, okey, jual kat tangga macam gini, tutup lorong. Sekarang saya ada dekat Jalan Silang. Jangan cakap pakcik Petai tu cakap lah, kita merempat dekat negara kita sendiri tau. Okey, kita merempat dekat negara kita sendiri. Nak mencuri tak boleh. Ni bukti Kau jangan cakap tak berbukti tau di PKL. Takkan nak saya jual dadah? Jual petai pun kena tahan. Seorang peniaga kecil cuba mencari rezeki halal dengan menjual petai dari motosikal, tetapi dihentikan oleh pihak berkuasa tempatan. Nak cari sesuap nasi di negeri sendiri pun susah. Kenapa peniaga tempatan sering jadi sasaran, tapi lambakan warga asing berniaga di tempat awam dibiarkan? Contohnya, Kuala Lumpur. Warga asing berniaga di Pasar Borong Selayang. Johor Bahru, gerai haram di sekitar Bazar Karat. Penang, peniaga warga asing di sekitar Pasar Chorasta. Cameron Highlands, penjajah asing di tepi jalan Pelancongan. Bukan salah penguat kuasa, mereka hanya jalankan tugas. Tapi adakah undang-undang terlalu berat sebelah? Apa pendapat anda? Adakah perlu lebih adil untuk peniaga tempatan? Yang kena penguasaan tu cakap, kebiasaannya dia akan cakap begini, yang dekat sana tu kau tak nak tangkap, kau tak nak buat, yang kami kontam. Nampak tak? Boleh katakan semua. Boleh katakan semua. Pergi tengok balik video-video tu, adakah dia menafikan undang-undang yang dikenakan dan peraturan dan undang-undang yang dikenakan pada mereka, ataupun mereka berkata kenapa aku kena undang-undang tersebut tapi yang sana tak kena undang-undang. Perasan tak? Perasan tak? Kebanyakannya begitu. Begitu juga bila kita tengok komen kat media sosial, mereka bukan menafikan tugas penguatkuasa melaksanakan undang-undang. Yang cuba mereka ketengahkan, yang ramai orang buat tak tahu, yang ada kuasa ni buat tak tahu, ialah kenapa berlaku double standard. Kenapa yang sana, contoh yang paling banyak kalau belah Lembah Kelang ni, dia akan kaitkan dengan isu pasal Pasar Borong. Banyak pendatang asing tanpa izin dan dengan izin yang sepatutnya bekerja tapi berniaga, kenapa gagal untuk diselesaikan berpuluh-puluh tahun? Itu isu dia. Okey, kita ulang sekali lagi. Bukan isu kita menafikan orang melanggar peraturan perlu dikenakan tindakan. Bukan isu kita nak beritahu penguat kuasa jangan jalankan undang-undang. Bukan kita nak menafikan tentang peraturan dan undang-undang yang sedia ada perlu dipatuhi. Bukan itu. Dan seolah-olah nak beritahu mereka yang dikenakan tindakan tu pun faham tentang perkara tersebut, cuma geram
kenapa apabila dia melanggar undang-undang dikenakan tindakan, tapi ada pihak yang melanggar undang-undang secara terang-terangan berterusan tidak diambil tindakan? Apa yang pakcik tu cakap, nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Okey, sebab Raya dah dekat kan. Hari ni viral satu kes di mana ada seorang pakcik tu, dia meniaga petai tepi jalan. Tiba-tiba dia mengamuk, dia baling semua petai dia kan, sampai marah-marah dekat buat puasa kan. Sampai dia cakap, nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Betul lah apa yang pakcik tu cakap. Aku sangat-sangat setuju apa yang pakcik tu cakap. Nak cari makan dekat negara sendiri pun susah. Kalau kita tengok dekat kat luar sana kan, kedai Aceh, kedai Pakistan, mak Bangla, semua lepas. Sebab apa? Korang tahulah jawapan dia sendiri kan. Aku tak nak ulas lebih kan. Nanti karang tak pasal-pasal ada kereta Ponda datang rumah aku kan. Tapi itulah hakikat dia. Dekat negara kita sekarang ni yang tercinta, kita dah macam anak tiri. Okey, buat kuasa ni berani tunjuk apa ni, berani tunjuk belang dekat geng-geng Type M je kan. Kalau Type lain aku tak tahulah kan, tapi banyak viral yang kes yang Type M je yang kena selalunya kan. Dan macam kita ni seolah-olah macam kena pijak-pijak je dengan dia orang kan. Tapi pesan aku kepada geng-geng penguat kuasa lah kan, aku tahu engkau hanya menjalankan tugas, okey, tapi janganlah letak otak dekat kepala lutut. Okey, kita sebagai manusia, kita ada satu benda yang membezakan kita dengan binatang, iaitu belas kasihan dan juga ihsan nama dia kan, especially di bulan puasa ni kan. Jangan buat macam perangai binatang. Okey, so kita kena ada ihsan dan juga kena ada belas kasihan dalam menjalankan tugas. SOP, rule, polisi, itu semua benda yang manusia buat. Okey, benda tu boleh diubah. Satu benda dalam dunia tak boleh diubah, which is Al-Quran. Kau ingat tu je. Okey, kawan-kawan aku yang jadi penguat kuasa ke apa ke, tak kisahlah korang pangkat apa sekalipun kan, tolonglah ada common sense sikit kan. Pakcik tu bukanlah dia niaga sampai berjuta-juta dia dapat duit tepi jalan tu kan. Mungkin pakcik tu meniaga tu nak cari duit, nak beli juadah buka puasa je geng. Okey, korang tak kesian ke? Belas ihsan kat mana? Otak letak kat mana? Kita tak kisahlah. Okey, korang ni macam mana pun, datang daripada mana kan. Tapi bagi aku, kita sebagai manusia kena ada, kita ada budi bicara, kita ada belas ihsan, kita ada rasa kasihan pada manusia. Okey, itu kita menjadikan kita sebagai manusia, membezakan kita dengan makhluk lain dekat atas dunia ni. Dia datang dua lelaki, seorang perempuan. Keluar poket, saya duduk dekat atas pemilik store tu. Datang aku cakap, dia nak minta IC. Saya cakap, apa patah minta IC? Saya jual petai. Tak boleh jual petai macam ni, pakcik pindah lah, pergilah balik. Itulah saya susun petai, susun apa semua. Adalah pelanggan nak beli, orang yang biasa 3 orang 4 orang kan. Ini pakcik katanya tidak boleh menjual petai sini. Tak apalah, saya bagi dengan orang tu kan, ambil abang. Saya pun nak balik lah ni, orang ni pun dah marah. Dia cakap, habis saya pergi dah susun petai dekat atas motor. Saya pula dekat ni, kawasan dekat Batu Enam tu juga, masuk sana jual ke sini kan. Dalam kurang dalam tengah jam, wah ini dah tak ada ni, boleh duduk tak nak. Kalau tak dapat duduk dekat family store tu, dekat parking motor pun jadi dah. Tongkat motor dia pun datang. Adalah orang budi cepat kan, dapatlah duit. Yang sama. Dia kerja ke apa? Tak tahu lah. Dia memang ada kawasan situ aja. Habis dia cakap, ini pakcik ni katanya, petai ni saya nak sita, nak buat bahan bukti. Lagipun motor pakcik ni saya nak wirelesskan dekat GPJ. Macam tu dia cakap dengan saya. Habis saya pun naiklah punya apalah kan. Pada pakcik bagi engkau petai, bawa butan apa, baik saya buang ke petai, buang dalam longkang tu. Itu cerita dia. Saya tak tahu dia orang nak buat video, nak viral, tetapi orang macam keadaan tu, orang memang semua ada pandang, ada yang tolong kutip balik kan, dekat tak pergi tu dibaginya. Dan saya cakap, mana ada orang yang saya kena ambil lah cik, ambil. Saya dah habis semua, tak balik lah. Tak tahulah kisah macam ini kan, nyebarkan apa ni. Pakcik pun nak memegang telefon pun kadang kurang faham. Macam mana pakcik nak apa kan. Bagaimana pendapatmu mengenai ini sob? Tulis di komentar.